Tahukah anda, Muzium Negeri Pulau Pinang merupakan salah satu tempat yang paling berhantu atau yang paling menyeramkan yang ada di Malaysia. Hospital lama selalunya berpenunggu. Ini juga mungkin penyebab Muzium Negeri Pulau Pinang ini termasuk dalam senarai tempat menarik dalam Malaysia yang berhantu. Semasa ia dibuka pada tahun 1915, ia sebenarnya adalah hospital bersalin. Jadi dekat sini bukan sahaja ada bilik untuk melahirkan bayi, tetapi ada juga bilik mayat. Tetapi bahagian ini sekarang menjadi bangunan terbiar. Dalam temu ramah dengan surat khabar The Star, staf muzium ini mengaku yang CCTV muzium ini ada merakam perkara yang pelik-pelik. Contohnya seperti pintu terbuka atau tertutup sendiri, kerusi berubah tempat dan staf yang terdengar bunyi orang mengeluh di kawasan bangunan yang dahulunya adalah bilik mayat. Disebabkan itulah, gad di sini dikatakan tidak akan meronda bila jam sudah masuk 12 malam ke atas. So, kalau anda sukakan pengalaman seram sebegini, muzium ini ada menyediakan program bermalam dekat 57 Jalan McAllister. Anda boleh masuk tidur dan melawat sendiri kawasan muzium ini pada waktu tengah malam.